Kita terus kepada agenda utama kita pada pagi ini, iaitu majlis ijab dan qabul. Walinya mewakilkan kepada saya dan insya-Allah saya akan melafazkan lafaz ijab dan Muhammad Izwan bin Muhammad Zain akan melafazkan lafaz qabul. Dah bersedia tuan? Insya-Allah. Baik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammad Izwan bin Muhammad Zain. Ya, saya. Saya nikahkan kamu dengan Fazira binti Wan Cik yang telah berwakil walikan kepada saya dengan mas kahwinnya 24 dinar emas tunai. Aku terima nikah Fazira binti Wan Cik dengan mas kahwinnya 24 dinar emas tunai. Saksi pertama sah. Alhamdulillah. Yang kedua sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لهذين العروسين واجمع بينهما في الخير. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين الماء والطين. اللهم اجمع بينهما المحبة والمودة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Untuk agenda yang seterusnya saya ingin menjemput dan mempersilakan pengantin lelaki untuk membacakan lafaz ta'liq. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku bahawa saya, apabila saya tinggalkan isteri saya, Fazira binti Wan Cik, selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badannya, atau mengkhianati atau melupuskan hartanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah dan dia memberi kepada mahkamah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka ketika itu tertalak dia dengan cara talak kuluk, iaitu tebus talak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanda tangan kat sini. Alhamdulillah. Nak minta tuan jumpa isterinya, minta tanda tangan dekat sini. Boleh?